Assalamualaikum, hai semua. Jom kita unboxing satu benda yang menarik. Biasanya, bila saya buat kerja di komputer, saya memang cepat rasa penat. Mata pun dah mula letih, lepas tu mengantuk, fikiran pun mula dah jadi serabut. Jadi, saya mula mencari satu benda yang membolehkan mata dan minda saya menjadi segar. Di sinilah saya berjumpa dengan satu benda yang sangat bagus, iaitu aromaterapi Home and Fragrance Aroma. Aromaterapi ni didatangkan dalam satu set, iaitu sebiji bekas kaca yang kecil dan satu uncang kecil batu-batu kristal yang cantik sangat, berwarna putih jernih dan hijau. Okey, inilah bekas dia. Jadi cantik kan? Okey, jom kita letak batu-batuan ni dalam bekas kaca tu. Saiz batu kristal ni berlainan jenis tau. Jadi ada yang kecil, ada yang besar, ada yang macam orang kata apa, memang macam natural lah. Dia bukannya macam berpetak-petak ataupun macam satu jenis yang estetik saja bentuknya. Okey, jom. Okey, untuk bauan dia pula, saya guna bauan lavender. Sebabnya, saya memang suka lavender lah. Jadi, bau dia akan naik perlahan bila kita tak fokus dengan kerja. Kadang-kadang, bila saya tarik nafas yang panjang, aromanya membuatkan saya rasa tenang sekali. Malah, saya rasa semakin fokus pada kerja. Aromaterapi ni memang sesuai sangat untuk diletakkan di mana-mana saja. Macam saya sendiri, saya letakkan dekat meja kerja di rumah dan juga di pejabat. Tengok, kadang-kadang saya letak hiasan seperti kulit kayu manis sebagai penyeri tambahan. Jadi pada awak yang jenis yang suka kerja dalam suasana tenang, mungkin awak akan faham kenapa saya pilih aromaterapi ni. Okey, itu saja. Bye-bye.